my channel Bagan Angler. Okay guys, hari ni aku nak pergi menjenggut ke Sungai Benut. Itu hari hasilnya tak berapa memuaskan. Ini hari kita tengok. Sebab semalam ni semalam hujan lebat juga ni. Kita tengok je lah air dia macam mana. Yang itu hari aku pergi air besar sikit ni. Kita pergi air kecil kan. Kita tengok. Okay, kita jumpa kat JT nanti. Okay guys, aku dah sampai kat JT. Ni aku tengah loading barang. Tengok air dia. Macam teruk sangat ni air dia ni. Aduh, asal hujan je teruk. Aduh. Kita cuba je lah. Ni aku turun 4 orang. Aku, pakcik aku, ni cikgu, Ajis dengan abang aku. Ni siapa tak kenal, Wak Asim. Okey, aku dah nak gerak terus ke mana bawah? Ke lokasi. Aku nak terus ke laut je ni. Ni air dia kita tarik. Dah tak payah beli air. Kita minum air sungai. Aku dah loading barang, dah siap semua. Aku dah siap. Ni sekarang aku tinggal nak jalan je. Ni yang lagi ni. Dia punya dia orang, barang-barang dia orang tengah loading. Sebab dia cikgu pakcik aku. Yang sana tu, ujung sana tu abang aku. Dia baru parking kereta. Hari ni player rasa boleh tahan ramai. Tapi air dia tak tahulah, aku nak terus naik ke laut je. Okey, jom kita gerak. Aku naik dengan cikgu. Yang ni Dik ni dan abang aku. Let's go guys. Ya. Aduh, bertembung pula nampaknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma'asmin syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalullah wala haula wala quwwata illa billahil azizil azim. Amin. Kita luncur. Kita terus pergi ke spot guys. Korang tengok dekat pokok nipah sana ada orang mancing memang. Aman, lega, terbaik. Hari ni player boleh tahan guys. Ramai tu. Macam pokok tu yang belah sana. Berapa kita makan tu guys? Lapar. Belah sana pun ada, ujung sana pun ada. Alhamdulillah hari ni player ramai. Mudah-mudahan ada orang ada rezeki-rezeki kan. Amin. Tengok guys, pukat. Besar cak pukat dia. Aduh, seorang tu macam dah ada strike. Okey, aku dah sampai spot pertama. Kita setting. Set up. Apa yang patut? Allah Akbar. Okey, sebelum tu kita pakai air dulu. Safety. Sarung tangan. Kalau tak gas menggigit. Jadi macam ada metok-metok guys. Kita try tengok. Ada guys. So macam ada. Ya. Udang yang pertama. Alhamdulillah. Ada? Udang yang pertama. Alhamdulillah. Macam ada je. Cuba try tengok kita karau. Oh tak ada lah guys. Tadi metoknya macam lebih-lebih. Tapi tak ada. Okay guys, kita try yang ni. Tengok macam mana. Macam ada je. Oh tak ada guys. Daun. Ya Tuhan. Daun pula kena guys. Turunkan tadi. Alhamdulillah ada juga rezeki sikit. Turun 1, 2, 3, 4, 6 joran. Okay guys, ini macam ada metok-metok ni. Kita try tengok angkat. Alhamdulillah guys, ada juga guys. Orang panggil ni udang comel lote guys. Makan diam. Tengok sikit bawah. Ya. Oh ya, padu. Yang ni ada lagi guys. Ya guys. Padu mantap guys. Okay guys, aku dah nak pindah tempat lain pula. Sini dah start senyap. Jadi kita pindah naik ke laut lagi. Kat sini ada juga hasil tapi tak besar-besar, kecil-kecil.
penting strike sudah lah. Ni aku nak pindah spot yang kedua. Hari ni ramai guys, orang mancing. Tengok sana semua ada boat. Ni aku nak naik ke laut lagi. Okey, kita dah sampai spot kedua. Kita nak cuba tengok kat kawasan-kawasan sini ada hasil ke tak ada. Tapi belah sini memang dalam ni. Sini pun. Ni sedap ni spot ni. Tangannya keras. Tengok guys, makan tak padan anu. Tengok udang halus je. Sebab nak terbang joran dia kerja kan. Padahal naik besar ni je guys. Aku dah turunkan semua joran. Kita tengok ada yang sedut ke tak. Tadi baru turun ni satu dah kena sedut kan. Tapi halus. Kita try tengok yang ni. Macam ada kata petok je guys. Tahulah ada ke tak ada guys. Oh ada guys. Alah lucut guys. Lucut. Okey, aku dah pindah spot yang ketiga. Yang spot kedua ni okey, ada udang. Tapi masalahnya itulah sampah kat situ. Mantap cok dia punya sampah dia. Padu-padu. Nak cari spade biru ni masih belum ada lagi guys. Tak tahulah ada ke tak ada spade biru hari ni. Sebab lagi satu, player pun ramai ni. Memang sangat ramai hari ni. Hari ni pun hari Ahad kan. Jadi cuaca pun alhamdulillah buat masa ni masih cantik lagi. Jadi kita try je lah apa yang ada. Tak dapat yang spade biru pun, yang sedang-sedang pun jadilah. Yang janji ada strike je guys. Kalau tak ada kentung. Kita naik atas lagi sikit, tengok macam mana. Sana ada player. Kita tengok lah ada ke tak ada. Selagi kita boleh cuba. Masa banyak lagi guys. Okay. Sekarang dah pukul 10.30. Aku dah masuk spot yang ketiga. Kita tengok lah ada ataupun tak ada je. Sini ada strike guys. Alamak longgar sangat. Tak tahulah kasar ke tak guys. Macam jentik-jentik. Ada guys. Comel belaka. Kita try angkat yang ni. Macam ada je. Tak ada lah guys. Macam ada je ni. Okay. Tak tahulah. Dia main manja-manja guys. Tak pandang kecil. Tengok tu. Guys, ni udah rempit ke namanya. Degil. Tak nak dengar cakap mak dia, jangan keluar. Tapi dia keluar juga. Kan kena tangkap. Ni ada guys. Tak tahulah guys. Macam kasar. Tapi biasanya jangan gitu sayang. Nampaknya rasa rempit juga guys. Tu dia. Inilah paling kasar aku dapat guys. Rempit guys. Rempit. Tengok. Dapat jongkong. Spade biru. Ini yang sepatut kita cari ni guys. Tapi dia tak nak ada makan guys. Padu. Ada lagi guys. Alhamdulillah guys. Tapi aku rasa dia lah ni guys. Semuanya makan senyap. Nampak tau? Makan tidur. Wow. Adalah pondok-pondok Maggi ni kan. Lepas makan Maggi. Cari yang jongkong ni tak ada ni guys. Mana dia sembunyi. Tengok guys. Ini kemungkinan lentunan joran tu macam mengerikan je guys. Sedapnya guys. Aduh lucut guys. Maaf aku tiut. Okay guys, ni ada guys. Ni ada. Tapi tak tahulah kasar ke tak. Mudah-mudahan kasar lah guys. Berat je. Kita bela. Kita tengok. Rasa macam berat ni guys. Tahulah. Kita bela baby. Sabar sayang. Sabar. Kita bela.
Kasar sikit guys, sepek oren guys. Belum lagi. Bukan ni lagi kita cari yang jongkong guys. Yang sepek biru guys. Ini sepek oren guys. Yang biru. Yang macam pakcik aku dapat tadi. Iya. Daripada tadi guys barulah dapat besar ni guys. Orang lain semua dapat spek biru. Baru nak rasa ni. Sedap. Sekarang ni aku dah siap kemas. Kita pergi spot yang keempat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan spot keempat gasak lah. Nak cari spek biru ni. Mana spek biru tak ada makan-makan lagi ni. Sekarang dah pukul 11.24. Ini spot yang ketiga. Alhamdulillah lah, ada juga hasil tapi tak berapa kasar lah. Cuma aku punya pakcik aku je ada dapat seekor kasar sikit. Aku masih mencari lagi yang spek biru guys, tapi tak jumpa, masih gagal lagi. Tak apa, masa banyak lagi. Sana guys, aku ada 4 orang. Aku dengan abang aku, dengan sepupu aku dengan pakcik aku. Ni kita ke laut lagi guys. Tengok mana dah tahu ada lagi. Kita cuba meraba. Kita masuk spot yang tak tahulah yang ke berapa ni. Apa tadi aku cakap keempat ni? Keempat. Kita cuba pula kat sini tengok macam mana. Semoga ada spek biru. Aku tak ada dapat spek biru lagi ni. Aduh. Ni umpama kumpau berdaik juga ni geng. Ini tadi ada tarik guys. Aku tak tahu apa benda ni. Alah, tak ada lah guys. Kosong. Kuat tadi injotnya guys. Habis dah umpanya. Macam ada tarik tadi. Tak tahu lah guys. Apa benda ni guys? Ni guys, sayang. Alamak. Jadilah sepek biru sebelah guys. Daripada tak ada. Tengok guys. Ini baru nak hidup ni sebenarnya ni, spek birunya. Tapi boleh lah daripada tak ada guys. Aduh. Alhamdulillah. Tengoklah guys. Yang ni spek biru cukup lah guys, walaupun tak besar. Ya, tapi sebelah je ni. Boleh lah. Ni ada. Ni tak tahu apa guys. Udang ke apa ke. Macam ikan. Dah buntal pula. Tengok guys. Apa ni guys? Buntal guys. Matilah nak. Macam ada lagi guys ni. Ada lagi. Ini. Kang belu guys. Ini guys. Ini tak tahu guys. Ini apa ni guys? Ini apa ni? Ini apa ni guys? Macam ikan ni. Kasar ni guys. Oi. Apa ni guys? Ketelayan guys. Tengok guys, ini lengkung ni guys. Rupanya Pak Belin guys. Ikan berambut. Ada lagi guys. Ni apa pula ni guys? Sekejap. Satu ni. Ni apa ni guys? Ni kasar guys. Kasar. Jangan lucut. Ya Alhamdulillah guys. Belin dapat, ini pun dapat guys. Berkarat-karat cok. Ni sekarang nak settle ni Pak Belin guys, Pak Belin. Aduh, huru hara Pak Belin. Kasar ni guys. Benda ni guys. Macam ikat. Keganasan yang amat dikesali. Jangan rabuk. Ikan. Alhamdulillah guys. Dapat juga spek biru guys. Ini aku cari spek oren. Ini yang tadi guys. Alhamdulillah. Baru lucut guys. Kalau lambat tadi habis. Spek oren guys. Guys. Alah, terima kasih makan joran saya. Sekarang dah pukul 12.30
Kita tengok lah nanti. Ada jugalah hasil spot keempat ni. Ada hasil sedikit. Lepas ni mungkin kita akan pindah spot yang kelima pula. Kita tengok pula spot kelima tu macam mana. Ni sekarang dah start senyap. Ais kesik ni dah. Aui, puang nak nasi beling. Oh tak. Oh, akar kayu guys. Aku ingat belin tadi guys. Macam rasa nak mengamuk kalau kena belin guys. Makan dulu untuk spot kelima. Kita pergi dekat tempat sepupu aku sebab ada bungkus-bungkusan makan tengok guys. Healing guys. Ada nasi guys. Jom kita cabut pancang. Kita dah sampai, kita makan-makan dulu. Guys. Tak guys. Sedap guys, tunjuk guys. Namun beling guys. Okay guys, kita ikat dulu, lepas tu kita makan. Makan. Tengok healing. Kita makan dulu Perut dah lapar, perut dah kosong. Oleh kerana ada belin tadi. Aku angkat satu buntal, habis mata kail aku dah kerja kan. Kurang hajam je buntal. Banyak dulu guys. Tengok guys, aku rapatkan bot. Lepas tu makan. Tengok Guys. boleh mancing lagi. Pakcik aku bawa nasi. Yuk, makan. Inilah paling best, healing paling best kan. Nampak lagi tu bading. Kau tengok dia punya lauk dia. Tepi sungai pula tu. Dengan alam ciptaan Tuhan macam gini. Kau tengok. Makan. Sambal. Nasi putih. Guys, video juga guys. Nasi guys. Sabar. Dah lapar ni guys. Menyenduk guys. Kasih hamba-hamba Allah yang lapar kat sini. Healing. Ni namanya healing. Sudah guys, sudah. Sekejap lah habis. Telur guys. Ni lauk. Guys, makan guys. Peganglah. Aku nak senduk nasi. Ya, guys. Okey, kita dah siap makan. Jom kita bekerja balik. Jom kita bekerja. Kita terus mencari strike lagi. Untuk spek biru kalau ada lah. Kita dah sampai spot yang kelima. Kita tengok pula kat sini, spot sini. Tengok hasil dia ada atau tak ada. Mudah-mudahan dapat yang spek oren atau spek biru. Ini pun macam ada guys. Tapi ini tak kasar. Tak kasar sangat. Tak apa debil. Udah rempit tu. Comel dia guys. Tengok guys. Spek oren padu-padu mantap. Ganas kan, saya tak terjun jorannya guys. Nampaknya spot ni macam ada guys. Ini macam kasar ni. Tak tahulah kasar ke tak. Yang penting kan tengok guys, ada lagi satu guys. Oi, jongkong guys. Alhamdulillah guys. Ni pun macam ada juga guys. Tak tahulah. Alamak, sangkut guys. Lepas. Aduh. Tak apa guys, kita baling lagi. Kita settlekan yang ni dulu. Alhamdulillah guys. Dapat jongkong spek biru. Padu-padu mantap. Ni pun macam ada lagi guys. Tak tahulah ikan ke apa. Ni macam kasar ni. Guys. Sedap. Udah guys. Udah. Ikan ni. Udang. Dapat lagi guys. Alhamdulillah. Spek oren lah guys. Itulah spek oren ke. Yang penting congkak. Sekarang dah sunyi. Tadi okey lah. Ada makan juga tadi. Ada sikit lah. Sekarang dah start sunyi guys. Kita stay dulu beberapa minit. Lepas tu kita gerak spot yang ke-6. Kita pindah spot yang ke-6. Yang spot ke-5 tadi dah senyap.
Jadi kita pindah tempat. Tempat mana Adi Baba? Monyet bersin eh? Tempat monyet bersin. Stay tune guys. Okay, aku dah sampai spot ke-6. Ni baru turun joran, tengok lah kalau ada hasil. Stay tune. Okay, tengok ni macam ada metuk-metuk je guys. Kita try angkat. Oh, tak ada guys. Habis sumpahnya guys. Okay, spot ke-6 dapat seekor je guys. Ni aku nak pergi naik ke apa? Naik ke darat terus. Sekarang pun dah pukul 2.30. Pukul 4, pukul 5 aku dah nak gerak balik. Jadi ni kita terus ke darat. Jadi dekatkan jeti. Okay lah guys. Sekarang kita try main dekat belah darat belah, tengok macam mana. Air dia coklat ke apa guys, hantam sajalah. Ada lah, tak ada lah macam mana, bukan rezeki. Aku dah sampai spot ke-7. Tapi ni nampak gaya macam tak boleh mancing. Tapi udang tepi-tepi tak ada. Mungkin udang main tengah je. Tak apalah, kita try lah. Kita try baling tengah. Spot ke-7 kurang tak guys. Ada dapat 3 ekor je tadi. Tak sempat nak rakam. Tak sempat nak dapat nak rakam. Ni sekarang ni aku nak pergi main Sungai Pinggan pula. Mudah-mudahan sana gasak lah guys. Okay, kita dah gerak daripada spot yang ke-7 ni. Jom kita gerak ke Sungai Pinggan. Luncur. Okay, kita dah sampai spot yang ke-8. Sini air ni macam cantik sikit guys. Tapi tak tahulah. Kita cuba je lah. Ada juga guys. Yalah. Asal bot lalu je baru udang makan kan. Yuk guys, adalah kecil. Spot ke-8. Udang dah kurang makan lah guys. Kecil ini. Halus. Aduh, ada pelepah lalu. Putus pula mata kain ni guys. Putus. Okay guys, kita try yang ni. Ni macam ada ni, tak tahu sangkut ke apa. Rasa macam udang ni. Aduh, sangkut pula guys. Ada udang sangkut pula. Aduh, pada buat apa lah guys. Kena tarik juga. Kena tarik. Hilang udangnya guys. Boleh siap kemas. Kita nak pindah spot yang seterusnya. Aku ingat tak jadi nak main kat sekarang Sungai Pinggan lah guys. Tak apalah, main dekat belah darat sini sudah lah. Dekat sikit dengan jeti. Sekarang pun dah pukul 3.40, pukul 4 lah senang cerita. Kita nak main kat belah darat. Kalau ada rezekinya adalah. Tapi air memang teruk pun. Tapi payah je. Aku dah sampai dekat spot seterusnya. Aku tak tahu dah yang ke-9 ke 10 ke 11 aku tak pasti. Aku tak boleh kira dah. Airnya teruk. Ini kalau ada udang nasib lah guys. Kita cuba je lah. Lagi pun 3 berapa jam lagi kita dah nak balik lah. Yahoo. Udang tak nak makan, kita makan guys. Roti coklat. Coklat strawberry. Allahu Akbar. Tak ada rezeki lah guys. Nak buat macam mana guys. Tak apalah, tak kotor pun. Makan je lah. Wah, ini tengok macam ada guys. Cuba kita tarik tengok. Sekarang tengok macam ada. Tapi tak ada guys. Kena game lagi. Umpan habis. Ada strike guys. Tapi itulah, semuanya udang kecil-kecil. Yang spot yang baru aku duduk ni baru 2 ekor guys. Nasib baik tak terbang guys. Kalau tak rugi. Tengok air dia. Semua coklat teruk. Dah pukul berapa dah? Pukul 4.30 guys. Tengok payung view sikit lah. Payung view. Cantik kan alam dia. Cantik alam. Tengok guys, pakcik aku pun daripada tadi asyik meronta je. Asyik lepas guys. Sekarang dah pukul 4.30.
Aku macam dah dengar guru tadi, jadi ambil keputusan untuk balik lah. Sekarang ni aku dah kemas. Okay, dah start kemas. Kita buang semua macam mata kain yang dah pakai. Buang. Ada umpan kita buang. Biarlah dikenyang kat sana udang-udang. Tengok guys. Aduh, kalau macam udang macam ni lah, banyak benda nak dikemas ni. Nanti aku akan tunjukkan hasil masing-masing Stay tune. Okay, aku dah siap kemas. Ini semua dah susun, dah ikat. Aduh, sakit pinggang guys, duduk lama. Okay, korang tengok aku punya hasil. Tak banyak lah, tapi okey lah daripada yang macam Yang lepas tu teruk. Okey lah guys, adalah yang besar-besar. Target untuk mendapat spek biru, dapat jugalah. Jangan kumpau spek biru, masak teruk kena bahan guys nanti guys. Inilah hasil aku. Okey lah, aku dah gerak nak balik. Alhamdulillah, adalah rezekinya sikit daripada tak ada. Apa yang kita target ada. Syukur Alhamdulillah. Sekarang dah on the way balik. Alhamdulillah, lega. Kau tengok awan, dia dah warning tadi tu. Dia dah ada macam guru-guru ni. Dia dah bagi warning, so balik, kita balik. Sebelum hujan lebat, baik kita balik. Langit dah teruk ni. Dah hitam. Okay guys, ada bot rosak. Jadi kita membantu sesama angler. Ya. Alhamdulillah, selamat dia sampai ke Pengkalan guys. Dia punya enjin dia tak tahulah apa problem. Air tak keluar guys. Alhamdulillah, selamat dah. Sampai ke Pengkalan guys. Ini tolong tarik. Sampai dah. Sekarang aku nak loading barang guys. Lepas tu nanti kita tengok hasil masing-masing ya. Tengok guys, hasil. Tengok hasil. Boleh lah untuk family makan guys. Ini hasilnya. Okey, banyak, boleh tahan. Alhamdulillah. Aku dapat rezeki. Selama Pengkalan. Ui, astaghfirullahalazim. Ganas betul lah. Jadi kita tinggal nak masuk dalam kereta, lepas tu cabut balik. Okey, aku dah siap kemas, dah siap masuk semua barang. Jadi sekarang aku dah on the way nak balik. Okey guys, video aku mungkin sampai sini saja. Aku harap korang enjoy tengok aku punya video. Okey, siapa yang berminat, sila subscribe, like dan juga komen. Okey korang, kita jumpa lagi mancing-mancing yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Terima kasih yang yang subscribe, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Thank you korang support aku. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.